Afika? Oh, Afika. Ya, Mana kamu ni? ya bang. Jap, tengah menyapu ni. Mana anak kita? Tu anak kita Alung dengan adik bawah rumah tu. Awak tak perasan? Lah, main cong kat situ rupanya. Ya. Baguslah Long ni. Dari kecil sampai besar, tak pernah abai adik dia. Kadang-kadang saya ni rasa terharu sangat. Bersyukur juga. Bukan senang semua anak-anak boleh berkorban macam tu. Sejuk perut saya ni melahirkan. Itulah. Alung. Bagus jaga adik. Walaupun adik orang kurang upaya, tapi dia sanggup jaga. Tapi kan bang, Along tu bagus sangat. Saya rasa kalau kita bagi dia sesuatu, hadiah, mesti dia suka. Apa pendapat abang? Saya setuju dengan awak. Tapi bentuk hadiah apa awak nak bagi kat dia? Abang tunggu. Ya, Mak. Kenapa tu, Mak? Ada bawa tak? Apa ni? Mak dengan ayah nak bagi hadiah kat kamu ni. Mak harap lepas ni kamu guna telefon dengan sebaiknya. Jadi anak yang baik tau. Jangan pula phone ni rosakkan kamu. Betul-betul ke ni, Mak, Ayah? Ya. Terima kasih banyak, ya. Sama. Bang, jom main game nak? Bosan nak duduk rumah. Irfan lah. Kenapa tak beritahu datang? Boleh juga. Mari naik rumah aku. Tak nak lah. Jom main kat rumah aku lah. Aku bosan lah kat sini. Boleh Kat rumah aku ada PS duk. Oh, iya ke? Ha. Okey, kalau macam tu, aku datang. Jom. Aku. Apa ni? Cepat je. Panas tu. Jom. Okay, jom. Jack. Cepat je, Jack. Masuk kereta. Mana kita jauh tu? Macam mana nak masuk kereta ni, Fan? Aku tak tahu lah. Ni, kau tekan je logo tu. Logo kereta tu. Oh, okey. Ni. Cepat, Jack. Jack, cepat, Jack. Ada enemy tu. Tembak. Dah tembak dah? Ya Allah, tak Allah. Fan, first time main game ni. Bebat je, Jack. Sorry. Weh, enemy tu tuntut lah, Jack. Tunggu dulu. Aduh. Ya Allah. Ya, Fan. Apa beban tu? Sorry dah, Fan. Aku tak reti lah main game ni. Apa, aku tengok kau main je lah. Aku beban. Power juga engkau ya main game ni. Memang lah kau. Macam tu. Macam tu ya kan? Jalan je. Jangan lah. Jom kita semayang dulu nak tak? Santai lu, kau tak nampak ke aku tengah main game ni? Lagi lah kita solat. Kita lepas ni kita main game lagi. Boleh. Kita main game dulu lagi lah. Game dulu. Okay. Jom. Aduh. Mana Along ni? Tak balik-balik. Bang, mana Along? Jadi baliklah tu. Sabarlah. Aduh, saya risau ni. Awak ni. Bodoh lah. Ini main hack ke? Gila. Kau laju sikit lagi tu. Kan semua sangat. Jam betul lah. Ini macam dah azan maghrib. Fan, Dah azan ke? dah azan maghrib lah, Fan. Kita dah terlepas 2 waktu tau. Alah, biarlah. Kita bukan sengaja pun tinggal kan. Kita main game. Tak salah ke kalau kita tinggal 2 waktu? Tak salah. Aku belajar tak salah ni. Oh, iya ke? Jadi tu, aku rasa kena balik lah sebab mak aku pesan kena balik sebelum maghrib. Tak apa lah. Kau balik tu. Kau pun beban tu. Boleh, Fan? Haish, buat itu salah, ini salah, semua benda salah. Along, baru balik? Kenapa lewat sangat? Pukul berapa dah ni? Library kan tutup awal hari ni. Kenapa Along lambat sangat balik ni? Mak dari tadi call tahu tak? Kenapa Along tak angkat? Mak dia banyak tanyalah. Sekati Along lah nak balik pukul apa? Tahu tak? Tiap hari Along kena hadap adik yang cacat macam ni. Adik dah penat. Alung, siapa ajar kamu cakap kasar dengan mak kamu ni?
Ni mampus kau. Ni kalau aku top up sedap juga ni. Dah lah sekarang ada promo. Macam mana lah? Tak apa, aku ambil sikit je lah. Uish, banyaknya. Hai semua, selamat datang kat live aku. Mana yang baru masuk tu, korang boleh tap screen dulu. Korang share link dekat korang punya rakan-rakan. Korang dekat mana tu? Oh, kita orang baru je habis walk dekat sini. Ni dengan adik aku. Tengok ni. Kenapa dia buat live dengan adik dia yang cacat tu? Buat malu je kalau akulah. Aku malu Sekejap, aku nak komen. Kenapa dia tunjuk adik dia yang cacat tu? Tak payahlah tunjuk budak cacat tu. Memalukan je aku tengok. Korang komen apa ni? Kenapa kau tunjuk adik kau yang OKU tu? Buat smart lah. Guys, kenapa korang komen macam ni? Tak elok tau. Kalau macam ni aku end live dululah. Take the next step. Baru aku mengerti, ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi. Adik, Along datang ni. Along nak cakap sikit lah. Along nak minta maaf sebab sepanjang hidup adik, Along tak pernah buat kebaikan ke adik. Along selalu ketulikan adik, Along selalu buat kasar ke adik. Along menyesal adik. InsyaAllah satu hari nanti Along akan bawa adik main game dekat studio, okay? Along minta maaf dek. Along menyesal apa yang Along buat. Tak apalah dek, abang balik dulu tau. Nanti abang bawa adik lagi. Assalamualaikum. Semua ni ada hikmah tau. Allah buat tu ada sebab dia tu. Dong, ayah suka ingatkan ada satu hadis yang mana daripada riwayat Tirmizi. Bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Ingatlah tu. Baik bang, Along minta maaf bang. Tak apa dong. Semua ada sebabnya tu. Menurut MCMC, bahana kandungan negatif media baharu meningkat sebanyak 4.7% daripada tahun 2022 sehingga kini. Ia merupakan angka yang sangat besar, maka kita hendaklah mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif tersebut bagi keselamatan sejagat. Sekian, terima kasih.